Okay, Datuk. Ya. Prestasi peserta malam ni sampai minggu lepas. Saya sangat puas hati. Dia beza pada minggu-minggu yang lepas. Minggu ni saya lihat persiapan semua okey. Sebab mereka tidak ada orang yang di atas pentas. Dia orang yang bercakap. Dan tidak kita tumpukan sangat pada persembahan. Jadi maknanya mereka boleh terus kepada apa yang mereka nak cakap. Dan saya rasa sebab tu dah pusing untuk mereka turun pun belum turun lagi. Turun nak sambung juga. Jadi persembahan pada minggu ni saya puas hati. Tentang tersingkirnya iman tu, markah bagi saya sangat rapat. Jadi nak buat macam mana? Penyingkiran tetap penyingkiran. Ada juga yang tak boleh jawab soalan itu tak habis kira ke mana kata Tak jawab soalan yang pertama kita lihat daripada satu sudut masa. Hanya seminit saja diberikan. Kadang-kadang soalan tu yang diberikan panjang. Ya, panjang lebar dia punya jawapan dia. Yang kedua, tidak boleh memberikan satu-satu jawapan dalam satu bentuk yang boleh menimbulkan satu benda yang lain. Bagi saya mereka tak menjawab sepenuhnya soalan tu kira selamatlah. Daripada mereka menjawab menimbulkan masalah pada kami pula juri-juri di luar ni. Biar kami sendiri, dia itu yang mereka buat. Jadi bagi saya, kalau jawapannya ada yang tak kena kita tegur tadi. Misalnya dalam bab mutaah dan sebagainya. Itu kita tegur. Tetapi mungkin jawapan daripada situ, tetapi daripada segi yang lain markahnya agak lain. Mungkin persembahan dia tinggi, alunan suara dia tinggi. Jadi kita ada 3-4 perkara yang dalam persembahan. So, masih tolak bakal. Masih tolak jalan. Maknanya apa benda yang kita, sesuatu benda yang tu kita bincang balik. Sebab tu kita bincang balik, review balik, okey macam mana. Bukan maknanya kami hanya selepas tu bagi tak. Juri akan bincang balik. Okey, macam mana jawapan ni? Macam mana supaya keadilan berlaku pada semua peserta. Ya. Datuk, boleh sikit pemikiran mualim Iman tadi? Iman bagi saya pada setiap minggu konsisten. Cuma pada minggu ni sebab kita pemarkahan minggu ini adalah minggu ini. Kalau kita nak lihat pada minggu-minggu lepas tak adil. Kita nak persembahan pada minggu ini. Minggu ini bagi saya okey, isi bagus. Cuma keyakinan untuk melontarkan, memvariasikan lontaran itu yang saya tegur tadi. Ada benda yang awak boleh bercakap, benda yang menakutkan orang. Kemudian bercakap mujuk balik. Sekarang tunas begitu. Jadi mungkin suara dia memang semula jadi begitu. Cuma tak divariasikan. Cuma saya cakapkan di sini, peserta yang pertama sehinggalah peserta yang tersingkir, markahnya sangat rapat. Bukan gapnya sampai 10, 20 tak ada. Maknanya betul-betul nasib lah. Ya, kena penyingkiran. Kerana markah bagi saya sangat-sangat dekat poin-poin saja di antara satu peserta dengan peserta yang lain. Datuk, kalau dari segi penambahbaikan selepas dah keluar ni, apa yang mungkin Iman boleh fokus? Saya tak sempat jumpa dia tadi. Dia masih lagi dalam keadaan bersedih, menangis lagi. Saya kata teruskan dakwah, saya cakap. Bagi saya, yang ini saya cakap pada dia orang, sama ada you juara ke you tak juara ke dalam Mualim Muda, you kena jadi juara pada hati masyarakat. Okay, kalau you minggu pertama you dah terkeluar, minggu dua dah terkeluar. Tapi kalau kami di luar nampak you boleh, kami akan panggil. Saya mula-mula saya cakap pada dia orang, jadikan pentas ini sebagai satu medium. Kenapa masyarakat luar kena panggil saya sebagai penceramah? Itu target dia orang. Jadi bagi saya iman tu ada. Iman tu ada. Dia punya pengajian dia tinggi, bahasa Arab dia bagus semua. Cuma bagi saya nasib saja. Jadi iman, cabaran anda sebenarnya bukan di sini, cabaran anda di luar. Walaupun anda terkeluar pada minggu ini, tapi sebenarnya kalau anda gunakan media sosial dan lainnya, anda tetap boleh menarik orang. Jadi bagi saya, gunakan ilmu yang ada, bahasa yang ada, kemahiran dia, cuma perbaiki tadi suara. Suara anda sangat mahal. Anda boleh jadi orang yang terlibat dengan iklan lepas ni. Okey. Terima kasih. Syukran jazilan.